Kalau boleh, Kak Tin nak minta lah, kalau boleh ada pihak-pihak tertentu nak mengekalkan pasar malam tu, kan. Nak mengekalkan pasar malam tu sebab pasar malam ni dah banyak dah kena pindah. Dari Pekan Rabu, Stadium Syed Umar, Stadium Darul Aman, Pasifik, Taman Nuri, dulu depan stesen bas baru. Semua tu dah tak ada dah. Sekarang cuma tinggal satu yang Kak Tin niaga sekarang. Kan? Sebab hari tu adalah perancangan mereka nak suruh pindah dekat market Kampung Jaya. Yang Kak Tin pun dulu biasa dah berpindah kat sana tapi berniaga. Tak boleh. Masa nak buat bumbung tu, lepas tu pindah sana kan. Tapi bila pindah sana, berniaga biasalah kan, sementara nak masuk balik lah pasar malam ni. Okey lah ni, Kak Tin duduk berniaga dalam pasar malam yang berbumbung tu, Alhamdulillah. Boleh lah kan. Semua pakat berniaga. Jadi semua di sini Kak Tin nak minta lah pada orang-orang yang macam imbas berkenaan. Kalau boleh Kak Tin nak minta tetapkanlah kami di situ sebab satu-satunya pasar malam yang kami ada.